Guys, hari ni punya aktiviti adalah kita lagi pakai handbag, and then apa lagi ya? Pergi library. Now macam biasa kita panaskan nasi goreng untuk breakfast. Nasi goreng toye. I sebenarnya dah muak dah makan nasi goreng ni. I jenisnya cepat muak. Aduh yai. Kita beli brand-brand lain kot, at least rasa lain. Ni I beli brand sama je, 6. So I nak pergi iron dekat bilik Nurin jap. Apa tu? Lipstick pun bayar nak buka. Tak. Mana nasi? Ni, kau duduk atas nasi aku. Oh, okay. Tu tak nasi goreng kampung? Tak bau nak makan. Nasi goreng tom yum. Nak lah tom yum? Memang nak, so kita meriahkan YouTube. I sebenarnya malu, tapi I nak buat. Tahu. Aku macam tu. Buat TikTok malu. Kena jalan sikit nak pergi kedai untuk sewa handbag. Semua dah cantik-cantik ni. Tak sure dicorot mana dia bawa kita. Macam yang tahu tak ada nama pula. Largest handbag collection. Saya penat lah kena naik tangga. Tak ada lift. Oh penat. Nak berpilih kan? Dia macam tak perlu buka je. Haa. Rasa macam princess sebab ada yang tolong. This one. Wait. Laju gila weh. Sap-sap-sap-soy. Tak ada fikir apa. Kamsahamnida. I think diorang macam ganas kan. Like tak bagi kita nak fikir-fikir pun. Dia tiba macam sap-sap-sap-soy. Alah Syamanya. Cute-cute. Warna ni cute. Naik. Dia cantik lah. Warna ni cantik. Yang ni menyelah. Macam pastel cantik tapi tak, ni lagi menyelah. Tapi this one additional price kan. Ketambahan RM5,000 Weh kalut weh kat sini. Dah ramai orang. I think diorang tengah kerja sale weh. I want blue. I want blue. You sama weh. Ketat. Lepas tu nak tukar pun bising. I nak size M. No, US. Dia macam bising. Not recommended untuk handbag rental tu. Sebab kalut macam susah. Rushing. Sudah mau masuk. Mereka dah di sana. Lajunya. Penuh kelembutan lagi. Tudung I macam tak menjadi sangat ni. Macam terlalu tajam. So I pilih warna, tak tahu lah turquoise ke apa ni. Tapi baju dia ni ketat sikit lah. Semua orang ketat sikit. Diorang salah bagi size. Lepas tu kita nak tukar pun dia macam buat muka. So macam malas. Ayu-ayu sikit. Gitu. Baru lah Korea. Depan. Pusing. Garang lah cikgu kita ni. Kalau tak nanti tak lawa. Betul. 1, 2, 3. Kita tengok dulu. Panas weh. Oh comelnya. Cantik. Alah kita patut babai. Kita tak buat apa-apa pula. Lupa. I buat macam ni je. Siapa?
Macam bunga, rama-rama. Kita. Jangan angkat tangan sangat. Dah ni dah siap. Dah siap ambil gambar seperti cantik. Cantik. Ni lagi seorang nak ambil gambar lagi. Semua nak ambil Kita orang belum ambil gambar lagi. Jangan tak panas sangat. Hai, annyeonghaseyo. Semua orang perform ya. Ambil gambar laju-laju. Ready. Keluar kat sana. Kita nak ke Bukchon Village pula. Oh, Hanok ada Oh, Bukchon Hanok Village. Sepatutnya Uni tu bagi kita orang sejam setengah. Tapi kita orang settle dalam masa sejam ke setengah jam? Sejam je korang. Power lah kita orang. Semalam kita orang dah praktis lah dekat Nami Island. Ambil gambar dia laju and then dah tahu angle masing-masing. Panas gila weh. So dalam gambar pun macam ni lah mata. Ya maksud ni wangi. Kedai wangi. Wangi tak? Oh, this is very good. Wangi. I like this one. Tapi soft lah kan? Oh cantik Mak Saleh tu. Macam Barbie muka dia. Oh panasnya. First day sejuk. Second day sejuk sekejap lepas tu panas. Third panas gila. Harap esok sejuk lagi. Apa dia cakap dengan I? Apa yang I perasan bila kita pakai hanbok ni, ramai yang cakap cantik, ramai puji cantik, and then ada juga yang nak ambil gambar, lepas tu minta elok-elok. Ada juga yang tiba-tiba menyelit, tiba-tiba dah ambil gambar macam tu. Like macam tadi lah, tiba-tiba menyelit kat tepi macam gitu, rasa sebenarnya tengah ambil gambar. Menjengkelkan. Dan tukar baju. Now kita orang on the way ke iftar. Iftar dengan tempat yang kita orang sewa tu sekejap je. Dekat je dalam 200 meter macam tu. Lapar. Weh kanan ni. Dah sampai. Cantiknya. Yalah ni. Annyeonghaseyo. Gitu. Cantik lah. Nak tempat paling sejuk. Oh panas daripada Mari Mu'ijah sampai ke Nami Date. Thank you. Ya, I lupa nak bawa I punya ni. Naik. Ke sana. Oh seru. Sebab ni ke sini. 12 ni. 12 ni rumah air. Minum air kosong pun best kan? Nah, bagus. Dekat air pun macam dekat paksa kita ni. Sedap eh. Recommended. Recommended ya guys, air kosong iftar. Murah sikit. Murahnya. Bukan murah sikit, murah banyak. Air tu berapa? 20. So busan jip tu mahal Busan lah. jip tu overpriced lah. Menyandung kan. Mahalnya busan Rasa jip. sedap tapi overpriced. Tak, tapi ramen korang kan tak sedap sangat. Kata orang sedap ke? Apa tu? Ramen kita tu. Biasa je. Macam buat sendiri Kan? kan. Macam rasa hanyir. Rasa hanyir. Yang sedap. Ikan tu sedap. Tengok sini, senyum sikit. Jangan barang sangat. Nak makan lagi. Baru kita Lapar. Fish cake. So cute. Semua lapar. Sanggup makan side dish dulu. Kimchi sedap, semua kena sedap. Dah. Ya. Love. Beef bulgogi. Ni siapa punya? Awak I punya? Oh. tu apa weh? Tu nasi bulgogi. Talanya. I punya sotong. Okay. Di sini makananku. Sudah Nah, you punya. Push. Macam sedap je you punya. kosong. Mari Mu'ijah tu ada daging. Tak ada rasa pelik. Itu senang punya. Letak nasi. Bukanlah pedas sangat, tapi tak ada lah pedas ni. Ni suka masam-masam. Tak suka masam, Dia tahu suka sikit. kimchi. Semalam lagi pakai. Agak abundai. Dia tawar. Kan? Tawar kan? Tawar. Kimchi dia sedap gila. Kan? Kita dah sampai dekat Gangnam Street. And then masuk dalam pergi ke library. Wah, Gangnam Street. Tak tahulah apa nama orang panggil. Tangan dia tu.
Tada. Kan dalam ni kan? Cuba tengok tingkat berapa library. So library tu dalam macam mall macam ni. Dah sampai. Kesian untuk orang yang betul-betul nak baca, nak beli baju. Baju pula, buku. Sebab ramai orang. Bising. Lepas tu ni kotak ni kenapa kat sini? Spoilnya. Kenapa tak kita datang spoil gini? So cantik lah library ni. Love. Banyak guys, videographer, fotografer semua ada ni. Saya sebenarnya dah kepenatan. Hawa semua ada. So now kita orang dekat Insadong shopping. Tapi sepatutnya dia dah hantar dekat Namsan Tower. Tapi macam tak sempat. Nanti rushing and then nanti kita orang kena balik sendiri lah. And then dia cadangan untuk datang sini lah. Sebab dia tak tahulah, I tak tahu kenapa. Complicated lah actually. I nak cari souvenir untuk suami cinta. Tu ada strawberry. Strawberry kat rumah tak habis lagi. Alah, cute-nya. 4.10. Mahal Kat Myeongdong lagi murah. Kat Myeongdong 7.10, sini 4.10. So, inilah kawasan Insadong. Ramai dah orang. Ada penjaga kat sini. Cute gila. Dah lah ada ni. Gimana tu? Comelnya. Banyak kedai kat sini. And bagi I dia tak adalah mahal sangat, tak adalah murah sangat. Tak tahulah ni muzik apa weh. Tengok ni, comelnya. Kita jumpa lagi di sini. Saya fall in love dengan Daisy ini. So cantik. Kalau besi macam boleh faham lagi lah. Okay, so sebab suami saya suka korek telinga, I nak beli ni. Comel lah guys. Comel. Dia memang suka korek telinga guys. Almost hari-hari dia korek telinga. So kita beli ni. Tapi mahal sikit lah. Tapi tak apalah kan. Banyak kedai cantik sini. Design-design. Masuk dalam ni. Look at this. I nak tulis something jugalah. Ada apa kan? Sekejap. Just in case kalau I datang balik, I cari balik ni. Ada mana nak? Tak ada lubang. Kalau tak ada lubang, I pun tak ada lubang. Cantiknya lukisan dia. Now kita orang on the way ke Insadong. Apa macam mana? Insadong. Insadong. Ramai tapi tak beratur. Jom kita try roti dia. Tu lah nampak dah sedap lah. Yes, 4 people. Wait outside. Okay. Ada. Senyum je. Senyum. Perfect. Dah boleh masuk. Alhamdulillah. Macam menarik je. Wow. Habiskan duit ni. Menarik kan? Ya Allah. Menariklah kedai ni. Okay. Kita explain. Sedap juga tapi macam lembut-lembut, fluffy. Tapi Kosong lah. Kosong. Tak boleh ada sweet potato. So kita nak order 3, share berempat. Sedang selesaikan hutang masing-masing. Terkejut tengok duit. Apa? 3, 4 dan 7 Yang Samidah. Memang tinggal elektrik. Wah, Syamil. Ini apa? Grape Ya Allah, suka. Ya Allah. Kejap cik ni. Ni kemat. Ini Estetik lah kawan-kawan saya ni. Ini apa? Butter, red bean, corn. This one is blueberry and cheese. Yeah, love. Walaupun barai guys, masih singgah cafe. Pada barai. Semua barai teruk ni. Ni gambar, ni video. Cantik. Tapi ni video. Piwi. I rasa blueberry dulu. Terpelik amat kat sini. Aduh, hai. Blueberry cheese akan rasa phone. Please
weh. Blueberry cheese super sedap. Oh, lembutnya. Terasa roti dia. Maksudnya dia suruh beli gimbal. Sedap. Nak juga. Sedap. Tapi dia tak berapa lembut. Lembut juga. Roti dia rasa macam ada telur pun ada. Kan? Macam ada telur. Ini yang jagungnya. Oh, betul indah. Wow. Banyak weh dia punya jagung ni. Tengok. Dia ada jagung kat atas and then dekat sini pun ada juga. Banyak gila. Jom makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah balik. Ini sedap. Tapi kurang manis. Macam teringat dekat dekat Thailand tu kan? Civet Tiva. Lembutnya. Ni apa weh? Cheese red bean So nak makan macam mana? Butter. Oh ni butter. Tak semua. Bean taste juga. Sedap tak? Ingatkan straw. Confident je dia minum. Oh ni sudu rupanya. Kena nampak semua orang. Oh ni sebab ada soda. Pomegranate tak ada soda. Bagilah nampak semua guys. Kita orang di Myeongdong buat kali ketiga. Mereka mahu sapun. Wah, comelnya. You do macam Dr. Kadin. Okay, safari paling murah 7-10 ribu and then jenis yang panjang, tinggi. Sebab selalunya kalau tengok 7-10 tak tinggi. Ni comel. Yang macam ni je, yang pendek macam ni je 7-10. Pilih je untuk suami. Tapi tak ada ke yang macam Pokemon ke, Dragon Ball ke. Ayo. Guys, sini banyak gila yang kartun-kartun. Love. And finally, I jumpa something untuk my husband. Pokemon. Tengok ni. Tada. Okay sayang, saya nak yang mana I tahu saya suka Charizard. And then lagi apa? Pikachu okay ke? Tapi Charizard I nak ambil yang ni. Kita bawa ni bekal pergi Siomart. Beli air je kot. I nak beli air mineral dengan banana milk. Tapi nak strawberry. Nak rasa strawberry punya. Korang ingat tak bunga ni yang first day? Dia dah mekar lot. Cantik. Alah, slownya. Nak check halal ke tidak. Sekali lagi. Last one. Lepak malam-malam. Strawberry milk. Nak rasa je. Oh, this one sedap. I suka strawberry daripada banana. Love strawberry. Saya beli cookies ni untuk nasi. And I bawa bekal daripada hotel. Sedang nasi goreng, ikan masin. Ada kimchi daripada Busan Jeep. Hopefully okay lah. Okay. And lastly, ikan. Ikan yang kemarin juga. Jumpa tak makan ayo? Alia still cari makanan. And I dah lapar. Minta maaf Alia. And I takut you tunggu I lama makan. So I makan dulu Mana tak member ni. Dan saya ada kat Korea agak. Masuk vlog I. Saya kat Korea agak. Oh yeah. You vlogger.